Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari warga negara Malaysia yang saya hormati, terima kasih kerana sudi menonton video spontan ini. Hari ini adalah Jumaat 3 hari bulan Mei. Kita baru saja menunaikan solat Jumaat. Bagi saya telah sempat menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Najihin. Jadi sesudah solat Jumaat tadi, kami mengadakan solat hajat. Tuan Imam telah meminta kami bersama-sama menunaikan solat hajat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala supaya pilihan raya umum ke-13 negara kita Malaysia yang tercinta ini berjalan dengan penuh harmoni dan aman. Bagi saya sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang blogger, saya berharap perkara yang sama. Walaupun saya tidak berapa setuju dengan perjuangan yang dibawa oleh PAS yang telah bersekongkol dengan DAP, satu parti chauvinis Cina, majoriti Cina, dan juga diketuai oleh seorang Singh, Karpal Singh, yang tidak faham akan arti kata ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka memilih untuk menentang Bumiputera, yang ini penduduk asal negara ini sendiri. Negara ini adalah persekutuan tanah Melayu bagi kita di Semenanjung. Dengan adanya Sabah dan Sarawak, kita telah mendapati bahawa negara ini berubah daripada persekutuan tanah Melayu kepada Malaysia. Walau bagaimanapun, janganlah kita lupa bahawa tanah ini adalah tanah Melayu dan kebanyakan orang-orang Melayu adalah beragama Islam. Saya sebut kebanyakan sebab ada juga 1-2 orang yang telah murtad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya merakam pandangan saya ini adalah untuk berpesan kepada tuan-tuan agar jangan jadi seperti manusia ini. Manusia ini sanggup mengalirkan air mata kerana DAP. DAP adalah Democratic Action Party, tetapi yang sebenarnya adalah cawangan PAP, People's Action Party di Singapura. Tadi semasa saya bertemu dengan saudara Khalid Samad, mantan ahli Parlimen Shah Alam, saya bertanya kepada beliau kenapa berada di sini dan tidak di Shah Alam. Beliau berkata adanya beliau di sini untuk bertemu dengan Tan Sri Khalid Ibrahim. Tan Sri Khalid Ibrahim adalah satu manusia yang tidak berkhidmat kepada kami penduduk Bandar Tun Razak, Parlimen P124. Selama 5 tahun ini tak pernah beliau berkhidmat pada kami. Sejurus selepas Khalid Samad dan saya berpisah, saya telah pergi berjumpa dengan Ketua Imam, Tuan Abdul Aziz, dan bertanya kepada beliau sepanjang 5 tahun sejak 2008 sampai Mac tahun ini, apakah bentuk bantuan yang telah diberikan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim kepada Masjid Al-Najihin dan juga umat Islam di Parlimen Bandar Tun Razak ini. Menurut pada Ketua Imam, Tuan Abdul Aziz, beliau berkata bahawa Tan Sri Khalid baru 2 kali saja datang berjemaah sebagai makmum biasa. Tidak pernah beliau berjumpa dengan Ketua Imam, bertanya tentang keperluan umat Islam di Bandar Tun Razak ini, terutamanya di Kariah Masjid Al-Najihin. Tak pernah beliau datang tolong. Kita pun tahu dia sibuk dengan urusan ladang-ladang khinzir di Selangor, dengan pelbagai macam lagi perkara-perkara dan masalah-masalah politik yang tidak ada kena-mengena langsung dengan kita Bandar Tun Razak. Ada sekali itu beliau datang mengedarkan surat khabar Selangor Kini. Jadi saya telah menulis tentang kealpaan Tan Sri Khalid Ibrahim ini sebagai wakil rakyat ataupun ahli parlimen kita di Parlimen Bandar Tun Razak 124. Saya menyeru pada tuan-tuan supaya di dalam PRU ini janganlah pilih lagi Khalid Ibrahim sebab beliau makan gaji buta. Makan gaji buta tuan-tuan, hampir 700,000 kalau kita kira balik, congak balik 14,000 darab 5 tahun. Jadi pesanan Tuan Imam kepada saya adalah begini. Beliau seperti biasa memilih untuk neutral di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan.
Tetapi beliau meminta saya menyampaikan pesanan beliau kepada umat Islam di Parlimen 124 dan juga warga negara lain, para pengundi, supaya tidak lagi memilih Pakatan Pembangkang sebab mereka ini hanya gila kuasa tetapi tidak gila bekerja. Saya nak kata Barisan Nasional sempurna sangat pun tidak. Malah di dalam PRU ke-12 pada tahun 2008, saya telah memilih untuk mengundi PKR sebab saya nak menyampah dengan sikap peraih undi daripada pemuda UMNO yang berlagak di depan Sekolah Sains Selangor. Itu tempat yang saya buang undi. Jadi kita ni kalau sekiranya kita nak berjaya di dalam pilihan raya ini, kita hendaklah rendah hati, rendah diri, kita hendaklah bersopan santun dengan orang awam. Bukannya nak tunjuk sombong, ya, sombong gila babi mengalahkan YB. Itu ungkapan baru. Jadi kalau nak tawan hati manusia, barulah boleh berjaya. Kita ni manusia. Hormatlah para pengundi, baru para pengundi mungkin mempertimbangkan untuk undi calon MCA Tan Kok Eng di dalam pilihan raya kali ini. Bagi saya menyampaikan pesanan Tuan Imam supaya tuan-tuan dan puan-puan umat Islam fikir betul-betul sebelum memangkah calon PKR, sebab PKR ini adalah satu parti yang liberal. Mereka tidak ada masalah membiarkan penggunaan kalimah Allah oleh para kafir, dan mereka juga menggalakkan LGBT, lesbian, bisexual, gay dan transseksual. Semua ini adalah perkara-perkara yang terkutuk di dalam Islam dan dilaknati oleh Allah. Maka janganlah lagi pilih calon PKR Tan Sri Khalid Ibrahim. Sebaliknya kita undilah untuk Tan Kok Eng, calon MCA mewakili Barisan Nasional, dan kita akan menyaksikan perubahan bagi Parlimen P124. Dan kepada kawan-kawan yang lain di seluruh Malaysia, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan supaya menggunakan peluang ini untuk merubah keadaan. Kembalikan semulalah Pulau Pinang, Selangor, Kedah, Kelantan tak tahulah. Warga Kelantan ni lain macam sikit. Terpulang pada tuan-tuan. Tapi dekat Pulau Pinang, Selangor dan Kedah, kembalikan semula kepada Barisan Nasional. Bagi ahli-ahli politik Barisan Nasional dan juga menteri-menteri serta Perdana Menteri sendiri, saya selaku penulis blog Mahaguru 58 ingin menyeru supaya tunaikanlah janji-janji pilihan raya, dan jika boleh carilah jalan untuk menegakkan syariat Allah di bumi kita ini, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mengundi. Terima kasih.